ke Stadium Sultan Muhammad keempat. Ini adalah kebanggaan buat rakyat Kelantan dalam sukan bola sepak. Dan mereka cuba untuk mendapatkan kemenangan yang ketiga berhadapan dengan pasukan yang masih lagi mencari kemenangan sulung mereka dalam saingan liga yang tertinggi di Malaysia, yakni Melaka, yang baru saja dinaikkan pangkat pada musim ini. Oh, tapi berjaya untuk lepas sekali lagi lah Syarif Fikri. Antara lebih baik, tumpukan dari Damyanov dan Aiman Danish yang hampir meletakkan Melaka di depan setelah bola muntah dari Damyanov. Haris. Azam, hantaran ini lebih berbahaya. Ada seorang di tiang belakang dan Faris Istiham. Hanya tepat ke arah Haziq Aiman. Tetapi itu juga pergerakan yang menarik. Kita melihat teknik sepakan daripada Azam yang menghantar di bahagian papus, berlaku tandukan di kawasan dalam. Dan Faris berjaya melakukan tandukan tapi tidak kuat ataupun tidak menuju ke arah area scoring yang lebih besar. Ashraf. Bukan buat Ifedayo. Ifedayo masuk. Ifedayo terus menguji ketangkasan Haziq Aiman. Perkara yang memang Ifedayo akan lakukan. Tahanan tak pandang menggunakan kaki kiri, mencari peluang sedikit di kawasan tengah untuk menukar rematan kaki kanan. Dan lebih tepat, lebih kemas kedudukan Haziq Aiman. Nampak bola tersebut kerana dia telah bersedia melihat pergerakan Ifedayo melakukan rematan. Banyak bantunya. Satu lagi hantaran. Seolah-olah kedua-dua penjaga gol ini cukup fokus tetapi kehilangan bola begitu saja dan Damyanov diperlukan untuk menepis percubaan Izharuddin Jazzy melepasi palang. Ya, kalau tadi Ifedayo dengan Haziq, kali ini Izharuddin pula melakukan rematan turn yang terlihat sedikit pressing di sebelah kiri penjaga gol. Hantaran menarik. Irfan Zakaria dicari. Diteruskan Kudeyop. Hantaran Nasir. Dan tandukan mengenai palang pula. Hampir saja dari Azim Rahim. Ya, one touch crossing daripada Nasir. Dalam tekanan, Ifedayo memecut melepasi Arun Kumar. Beliau masih ada Gudeyop di depannya. Ke belakang semula buat Syahir. Ke tengah mencari Ifedayo. Tetapi adanya sentuhan jaringan sendiri. Bergema di tengah hujan di Kelantan. Tak kira siapa pun yang memasukkannya. Kelantan di depan setelah sentuhan terakhir Michael Onyekachi Ozo. Ya, kedudukan Ozo di kawasan tengah, Aiman. Cuba mengeluarkan bola kerana tekanan diberikan di belakang Ifedayo. Tapi pergerakan tiga pemain ini berlaku. Dan untuk Syahir sendiri, cutback untuk melihat kedudukan Faris. Tetapi Ozo berada di kawasan papus di bahagian belakang. Kerana tekanan diberikan, kedudukan Ifedayo yang nampak cuba mendapatkan bola tersebut. Tandukan ke belakang, Ifedayo hampir melepaskan dirinya dan ini agak berbahaya kerana adanya percubaan yang dinafikan oleh Haziq Aiman, tetapi ada kesilapan, kesalahan komunikasi yang hampir menghadiahkan satu lagi gol buat Kelantan. Ya, betul. Terang juga. Ini ada katakan pengalaman banyak pasukannya, tapi ini peluang buat Melaka. Dihantar buat Azim. Naya masih lagi belum. Hantaran sudah pun baik, gerakan sudah pun cantik. Betul, terlibatnya tiga pemain di kawasan attacking. Izharuddin terus membuat hantaran terus kerana dia dah dapat melihat Azim berada di kawasan tengah. Betul-betul scoring area yang boleh menjadikan gol jelas. Danilo. Douglas.
Juan Douglas dari jarak jauh. Oh, Dan mengapa tidak? Kerana itu hampir memerangkap Damian Damjanov. ya. Dia dah dapat melihat sebenarnya, Iman. Dia dah dapat melihat kedudukan Diamond keluar sedikit untuk membuat pergerakan. Sedikit pressing kerana lencongan di sebelah kanan. Douglas juga ada ruang mematang kaki kiri lencongan. Wan Amirul Afiq akan cuba mencari Syafiq. Syafiq berjaya lepas. Berjaya melepaskan diri di sebelah kanan. Syafiq menghantar. Ada Khairul Izwan. Ada Terong. Set up baik untuk akhirnya menamatkannya. Dan akhirnya mereka boleh berpesta kerana 3 mata sah untuk Kelantan The Real Warriors buat kali ketiga musim ini. Ya, pemain gantian yang menjadikan gol kedua. Apapun berlaku, pergerakan Syafiq di sebelah kanan terlebih dahulu. Pemain yang bergerak sebagai kaki kiri tapi berasa di sebelah kanan. Menang bola dalam kawalan. Membuat sedikit antaran di kawasan tengah. Zuan terlepas ataupun tandukan ke belakang. Setting take on. Dan kita melihat kedudukan Daniel yang berada betul-betul dalam kawasan scoring area. Kaki kiri. Dan gol kedua. Mungkin ada gerakan terakhir. Oh, Juan Douglas tandukannya ke belakang pula. Apakah sepakan penalti diberikan? Ataupun tidak? Okey, kita akan saksikan di sini. Sebab dia kelihatan seperti tandukan dia bukan ke arah dalam jaringan. Dia ditolak. Ada sentuhan. Okey. Dari Azwan Arifin yang baru saja menerima kad kuning sebentar tadi. Jangan lupa. Oh, ya. Ya, dan itu dah kita dapat lihat kenapa tandukan Juan ke belakang tidak ke arah dalam gol. Ya. Saya tidak merasakan beliau ingin menipu Hela di hadapan kawasan Namela. Kalau beliau jauh lagi dari kawasan Namela ya, mungkin. Dia seolah-olah menarik perhatian pembantu pengadil dan pengadil di kawasan tengah. Okey, yang pasti tolak karek. Merah! Buat Azwan Arifin. 2 kad kuning. Nampak macam merah terus. Damian Damjanov untuk memastikan nirbolos. Dan masuk. Dia tidak akan lebih daripada sekadar sagu hati. Tetapi untuk Melaka sekurangnya 1 positif untuk masa hadapan. Ya, teknik yang lebih tenang. Teknik yang nampak jaringan berlaku. Kerana penggunaan kaki kiri Juan placing di sebelah kanan. Tepat. Jaringan pertama. Jaringan 1 untuk Melaka. Dia tidak akan lebih daripada sekadar sagu hati. Tetapi tiada nirbolos untuk Kelantan The Real Warriors dan juga Damian Damjanov. Apabila whistle panjang sudah pun dibunyikan. Tamat aksi di Kota Baru dalam pelana yang penuh dengan aksi. Kelantan The Real Warriors 2, Melaka 1.